Tak payah pujuk saya jual lah. Saya tak nak jual. Okey, nama saya Fakih. Kalau dekat TikTok tu orang tahu moped tu SBK lah. Motor Honda RSX 150 lah. Modifikasi yang abang nak buat dekat motor ni, kita cerita daripada depan dulu bang, tengah sampai ke belakang. Daripada depan kita tengok fork lah. Ni saya rasa komponen yang paling mahal kat motor ni lah. Fork kita ambil daripada Aprilia RSV4 factory. Ya, all in original daripada RSV4 dan dipotong. Sedih sikit lah kalau gila potong fork kan. Potong je bang sebab kita nak nampak dia punya brand tu. And brake caliper saya pakai Brembo Stylema. Rim, jadi rim sementara je ni. Saya pinjam dulu daripada S1K. Belah atas ni, pump kiri kanan ni dua-dua Brembo. Okay. Original daripada Aprilia juga. RSV 1000. Dua-dua sama, dia datang satu pair. Original. Tengok cover set lah. Cover set Okay. daripada Winner X V3 daripada Vietnam. Untuk info enjin ni memang enjin standard bang. Standard lagi? Tak ada kacau langsung. Tak ada kacau langsung Betul. Kita boleh start kalau nak dengar bang. Cuba dengar sikit bang bunyi dia. Ini betul-betul bunyi exhaust motor ori ni. Okey, untuk info exhaust ni ambil daripada model Honda CB190R. Honda CB190R ni kat Malaysia memang tak ada. Okey. Dia paling dekat negara Singapura lah, paling dekat dengan kita yang ada keluaran tu. Exhaust standard dia ni. So daripada bahagian enjin semua memang tak ada usik langsung ah. Tak ada bang. And kalau perasan dekat tengah ni dia pakai clutch hidrolik lah. Sebab Okey. pump atas dia hidrolik. Ni RCB punya lah. Pump bawah tu RCB. Untuk set swing arm dan rim ni dia memang datang satu set. Dia seketul swing arm dan rim. Model Honda CB1000R. Okey. Model SC80. Dia tahun 2000 ni yang 2022. Tapi dia ada banyak version juga. CB1000 SC80 Black Edition. Oh, Bunga rim dia ni. Yang membezakan Black Edition dengan biasa bunga rim. Bunga rim Black Edition macam ni. so kaliper belakang dia bagi Brembo juga ke macam mana? Asal daripada motor CB1000 tu Nissin. Isi. Dapat mono pakai asal balik. Boleh pakai asal balik? Mono maintain RSX punya model. PMP je dekat tapak mono CB1000 tu. Itu kalau orang tahu orang akan cari arm tu lah sebab senang nak buat, tak payah pening kepala. Oh, mono tu pakai yang adjustable lah, boleh adjust lah. Betul. Tapi dekat belakang ni kalau tanya saya lah, part yang paling mahal lah. Okey. Dekat belakang ni dia punya ni harga ni, swing arm cover harga ni dia satu set. Dia datang two piece kot. Dia pasang lekat jadi satu set daripada Magical Racing Japan. Harga betul, bukan harga tipu-tipu lah. Harga betul kalau siap cukai apa semua dalam 2000 something lah. Cover tu saja. Bukan arm. Arm Cover cerita saja. lain. Arm, rim, tayar cerita lain. Cerita lain. Dia cover saja. Cover tu saja 2000. Dahsyat. Untuk info juga, tayar depan belakang saya pakai Pirelli. Semua yang depan tu Super Corsa sebab ni datang dengan rim asal ni dah. Yang belakang ni Diablo Rosso 4. Saiz depan 120, belakang 190. Untuk belakang ni, lebar rim ni asal dia 6 inci. So dia boleh pergi maksimum 200 lah. Maksimum tayar. Sebab lebar rim 6 inci. Andai katalah kalau ada orang yang berminat nak beli motor abang ni, berapa harga abang berani buka? Dia sebenarnya motor ni saya buat untuk target saya punya kepuasan sendiri lah. Saya ada target saya lah. Seni baru 50%. Kalau kata nak jual, senang kata tak payah pujuk saya jual lah. Saya tak nak jual. Tak nak jual Kecuali bila saya dah siap projek dia 100%, InsyaAllah kalau ada rezeki saya akan publish kat mana-mana. Kalau ada fighter yang gila-gila berani nak cuba masuk bid ke apa, kita akan open. Tapi yang saya tahu dia tak murah lah. Apa lagi next project untuk motor ni yang berbaki 50% lagi tu? So lagi 50% tu adalah enjin lah. Enjin tu dia takkan pakai ini dah. So enjin mungkin dia pakai yang besar sikit lah, yang sisi besar sikit lah. Abang belajar rem sikit bang. Bunyi ni memalukan sikit lah. Tak apa bang. Rasap. Okey bang, terima kasih banyak bang. Standard. Okay, welcome.